seiring ke puncak jaya. Sketchelis TV, Sketchelis TV, Sketchelis TV, seiring ke puncak jaya. Assalamualaikum, bertemu lagi kita di Sketchelis TV bersama saya Nur Janatul Amni binti Ahmad Sufian. Pada kali ini, kami akan membuat liputan tentang program Sekolahku Sihat Style Kita. Program Sekolahku Sihat Style Kita merupakan inisiatif murni anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pelbagai agensi berkaitan. Program ini dilaksanakan bagi memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan murid sekolah melalui pendekatan yang menyeluruh dan berterusan. Dengan program hari ini sangat bagus kerana ianya memberi kesedaran kepada kita semua berkaitan dengan kesihatan dan juga penjagaan kesihatan diri lah. Yang mana kita semua tahu sekarang ni penyakit ni kan dia datang melalui makanan kan. Jadi dengan itu memberi kesedaran kepada kita untuk memilih makanan yang sihat untuk kesihatan diri kita sendiri sebagai seorang guru, sebagai murid dan juga masyarakat sekitar lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, untuk program pada hari ini bagi saya lah kan merupakan satu program yang amat baik lah ya. Program kesihatan style kita ni adalah satu orang kata program yang untuk murid-murid sekolah, untuk cikgu guru dan semualah ya. Jadi apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan yang pada hari ini dalam ceramah ya, dengan 12 orang kata style kita ni ya, kalau kita ikutkan semua sekali ya, insya-Allah ya, anak-anak murid, guru-guru akan jadi sihat ya. Jadi saya mengharapkanlah ya, semua murid dan juga guru-guru dapat mengikuti apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan ini dengan baik untuk kesihatan diri masing-masing. Terima kasih. Sekolahku Sihat Style Kita ni adalah satu collaboration, satu kerjasama antara pejabat pendidikan daerah Jeli dan juga pejabat kesihatan daerah Jeli dengan matlamat utama untuk untuk memupuk amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan juga warga di sekolah, di sekolah lagi, dan kita nak memupuk daripada kalau pelajar daripada kanak-kanak lagi lah, supaya mereka dapat mengamalkan gaya hidup sihat dan dapat menjadi seorang pelajar yang ceria, cergas dan aktif sepanjang di sekolah, dan benda ni akan dibawa ke masa hadapan sehingga berkekalan sepanjang hayat nanti. Terima kasih. Sedikit pesanan saya kepada para pelajar terutamanya, jagalah pemakanan anda ya. Ambillah makanan yang sihat kerana makanan yang sihat itu menentukan kesihatan anda di masa hadapan. Sekian dahulu laporan daripada kami. Sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nurhana Insyirah binti Muhammad Edi Sufyan dan saya Nur Janatul Amni melaporkan untuk Sketchelis TV. Gemelang selamanya.